First kali, yang paling penting, yang paling korang boleh buat, dah ikutlah accounting korang bulan berapa kan. Kita ambil lah bulan 1 sampai bulan 12. Bulan 11, bulan 10 korang nak kena start buat budgeting untuk cukai. Contoh, you guys ada untung bersih 1 bulan 100,000 kan. Target lah kan, target lah 1 tahun boleh dapat 1 juta bersih, tahu bersih ni net profit you akan kena bayar cukai daripada 1 juta tu. Macam mana you nak buang 1 juta tu daripada kena cukai? Nak nampakkan you have lesser profit. Okay Seperti yang you guys semua nampak dekat social media sekarang, you guys semua kenal KA, Khairul Amin. Sale double kot setiap tahun. Berapa banyak cukai dia kena bayar agak-agak kan? Dia boleh single handed apa tu nama dia, sales ataupun revenue, GDP Kelantan kan. Tak adalah single handed, dia adalah persen yang dia bawa. That actually big. So itulah pentingnya kekuatan ataupun